Sebab tadi aku bawa lama dengan awek tu. Awek tu pula putih. Baguslah. Baby ni tak mengamuk. Tengok ni dia faham saya. Betul-betul ke tipu-tipu? Apa yang betul-betul ke tipu-tipu? Nana marah tak? Takkanlah marah, kan kerja cari host. Alah, saya tak marah pun. Terima kasih tak marah. Tapi ambil orang masa berapa lama sangat dia cakap. Dia pandai borak lah, borak dengan dia best. Orang aku tak best. Jujur ke tak jujur? Jujur. Tak best. Han jawab salah siap han. Best. Best. Jujur ke doa? Jujur? Jujur lagi sekali, jujur best ke tak best? Best sangat. Selama berapa tahun best? Hari-hari best. Berapa tahun? 10 tahun. Betul-betul lah, han lupa berapa tahun? 6 tahun. 5 cikgu Saya tambah sampai time bercinta pun saya kira. Bercinta takat sebulan tak ada sembang lah. Kira. Kalau awak tak nak kira tu hak awak. Tapi kalau saya nak kira. Bagi saya saat bercinta Tapi tu muka dia tadi macam Hindustan kan? Muka dia tadi macam Hindustan, cantik kan? Tak suka. Boleh jadi host anda awak. Biasa je, boleh lah. Macam Hindustan. Arci kenar ce ateki. Dikenal lalu what you do. Saya kan suka lagu tu. Yang lebih Biasa je, saya ambil dia sebab saya nampak dia ada bakat tau tadi. Bakat apa? Tunjuk. Saya ni hampa nak melawak lagu mana pun tak apa. Tapi saya tak apa berkenan kena duk komen nombor 2 ni. Anak aku tak perlukan mak tiri lagi. Saya baca komen tu. Saya nampak dia sebab dia ada bakat tadi, Bi. Bakat apa? Dia pandai bercakap. Saya ingat senang ke nak cik orang boleh bercakap kat live. Ada orang ada anxiety tau. Ada nak cakap je, tak boleh. Tapi dia cakap tadi lancar je. Soft je. Tak suruh dia nyanyi. Saya nak dengar dia nyanyi. Alamak, lambat lah. Kalau muka macam tu, suara mesti sedap. Saya rasa dia nyanyi sedap. Betul? Hang ni aku duk bercakap ni. Hang duk kenyang-kenyang apa dia? Kan saya senyum buat dengan awak. Salah ke suami senyum ke isteri? Senyum macam tu, aku kenal 5 tahun. Macam mana? Kalau senyum macam tu, maknanya macam suka macam tu. Tak ada lah. Saya memang dengan dia tadi pasal kerja je. Han jangan cuba-cuba nak tahu ke apa akan jadi. Saya dah beli minyak tadi. Komisen daripada Enggak. Hang ni lagi kenal. Saya dah order minyak tadi. Order lah. Saya beli 3 botol. Berapa minit awak cakap tadi ya? Apa yang berminat? Dengan yang bakal jadi host kita tu. 3 minit itu je, tak lama. Takkanlah 3 minit. Takkanlah lama. Mestilah lama. Manalah ada. Acak suka pandai borak. Tidaklah saya. Cukup setakat bekerja sudahlah. Buat muka elok sikit lah. Senyum pun tak boleh. Sat lagi kepercayaan ni kita susah nak bina. Bila kepercayaan kita hilang pada seseorang, susah nak dapat kembali. Lepas tu? Muka hang tadi buat muka biasa je, macam muka biasa je lah. Ni muka luar biasa ni. Muka yang aku tak pernah lihat tadi tu. Biasa. Ni muka cover. Semua muka luar biasa ni. Hang ni ada apa-apa pelik jadi kat hang ni. Apa? Memang muka muka saya memang macam ni hari-hari. Hang satu je nak abad. Saya rasa viewer yang tengok ni pun dah kenal dah. Awak kalau ada apa-apa, mesti hujung telinga tajam. Dan merah. Telinga saya memang tajam. Saya kan lai-lai capang. Diamlah cik. Awak hujung tu merah. Kan panas. Duduk luar rumah bukan ada aircon. Dah, aku ni 5 tahun, 6 tahun dah kenal. Hujung merah tu ada sebab. Hampa tengok betul-betul telinga ada telinga merah tu. Betul. Tengok hujung tu merah. Kalau apa-apa ada kala-kala. Sama je macam hari lalu. Awak tak faham. Kami yang tengok.
Saya pula tak faham. Ni telinga saya ke telinga awak? Memang telinga awak yang tengok tu siapa? Jadi telinga saya lagi faham dengan dia. Saya dengan dia dah 31 tahun dah. Awak baru dengan dia 5 tahun tau. Ha, bila termerah net betul. Bila ni. Tak apa. Tak apa, sekali saya yang DM dah. Ikut ah. Untuk jadi host. Dah lah tu. Hari next next. Next pula. Okey, nak yang macam mana? 32C pun okey. Wow. Muka ke tepi aku mula takut dah ni. 32C. 34 WZF aku cari sekejap lagi. Ha.